Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana hari ini kita dapat bertemu lagi dalam kita punya perkongsian ilmu-ilmu yang bermanfaat. Okey, seperti mana yang anda lihat sekarang. Apa khabar semua? Baik. Okey. Diharap semua dalam sihat sejahtera dan dalam keadaan yang baik ya. Itulah yang kita harapkan sama-sama. Kita doakan kita semua bersama-sama. Okey. Kalau anda tengok sekarang di dalam tulisan ni ada tulis ciri-ciri orang toksik. Toksik tu macam mana? Toksik ni macam sampah lah. Dia macam kita boleh terjemahkan orang-orang yang macam sampah dalam hidup kita. Itulah. Oh, maksudnya dia macam memberi kesan buruk pada kita lah. Sampah tu macam busuk tu bau kita nak bau kat kita tak elok lah. Ada yang kuman kan, ada bawa penyakit. Dia punya aura dia pun dah bukan aura, dia punya kuman-kuman dia terbang kat kita kan. Macam tu. Buang. Okey. Itu bau nak dekat. Kalau pegang lagi dah kan. Bersentuhan lagi dah macam tu. Okey. Apa yang saya nak ceritakan secara membaca satu-satu ni tak relevant lah. Sebab kita bukannya zaman kuliah. Kalau nak baca sendiri, kita lebih kepada penceritaan. Okey, sekarang saya nak tanya, awak pernah tak berjumpa dengan orang ciri-ciri orang toksik? Awak dah baca kan tadi kan? Kita dah tahu kan macam mana kan? Macam mana? Kalau nak kata adalah. Adalah. Macam mana dia macam mana? Contoh, kita tak boleh bagi tahu nama lah, kita nak bukan pengalaman. Contohnya pengalaman lah ya. Dia maksudnya dia macam nak menggunakan kita ni untuk kepentingan dia lah. Itu memang ciri suatunya. Itu salah satunya itulah. Dan dia juga menyebabkan ada kerugian pada kita lah. Dan setiap bulan dia mengambil hak kita. Itu contoh lah. Maksudnya dia kalau dekat dengan kita pun dia nak sesuatu. Kalau dia tak mau, kita ni tak mau bagi kebaikan pada dia, tak manfaat pada dia, tak suka pun kita, dia tak nak pun nak lawan apa? Nak dekat dengan kita macam tu kan? Ni bukan itu. Betul. Okey. Apa dah? Maksudnya kalau dia kat belakang orang lain dia cakap mungkin dia akan cakap macam ni dialog dia. Oh, dia ni okey ni, ada guna lagi ni. Oh, yang dia ni, dia ni tak ada guna ni. Itulah. Itu contoh dialog lah. Saya bagi contoh situasi je lah. Dari segi macam dia tu meremehkan awak ke atau itu salah satu orang toksik ni, dia memang suka meremehkan orang. dia tak iktiraf hasil kita kerja kan? Hasil kerja kita kan? Dia memperendahkan orang, dia suka remeh-remehkan orang, dia macam negatif, dia macam salah satunya dia negatif suka, lah. Dia macam ada tak mengiktiraf kita punya kerja kebolehan. Dia rasa macam dia yang terpaling terbaik. Dia bagi baik daripada awak lah. Dia macam contoh kalau awak buat satu yang baik, contoh awak jadi pengawas apa, bila dia tak pernah jadi pengawas, alah kau sebab tu yang ni, macam tu. Macam tu. Dia kalau bersih tu dia terpaling bersih, kalau pandai tu dia terpaling pandai. Dia rasa dia paling pandai. Kalau rajin tu dia terpaling rajin. Dia macam meremehkan. Kalau berkebolehan tu dia yang paling berkebolehan. Semua dia terpaling. Kalau ciri orang tu ni. Kalau kutip sampah tu dia yang terpaling kutip sampah. Kalau yang buat kerja mengecat tu, dia yang terpaling mengecat. Faham. Maksudnya dia rasa dia yang hebat lah. Kalau sebenarnya berjimat tu, dia kata dia yang terpaling jimat. Lepas tu kutuk orang je. Ya, saya faham orang yang suka toksik ni cirinya memang dia suka kutuk je orang. Lagi kalau bersama dia, kalau dia kutuk je kita, macam dia hebat sangat je. Sebab dia rasa dia terpaling. Kalau dia tak kutuk pun, dia kutuk orang lain, tapi dia suruh kita terasa apa yang dia kutuk tu. Macam tu kan? Dia nak kutuk orang lain tapi sebenarnya kutuk kita. Itu antara ciri-ciri toksik lah. Dia nak kenakan kita je. Faham tak? Macam dia yang terpaling hebat lah. Dia terpaling baik kan? Dia terpaling boleh jaga harta, dia yang terpaling berjimat, dia terpaling boleh menguruskan semua. Dia yang terpaling pandai buat kereta, semua itu. Kadang-kadang dia jadi macam mana dia macam mana boleh jadi dia pandang rendah, macam mana dia boleh jadi ambil hak orang yang dianiaya tu, sebab dia rasa dia terpaling boleh berkelayakan pegang harta, dia rasa terpaling layak semua dia.
Oh, padahal bukan harta dia pun. Tu je pandangan orang, jadi rasa orang lain yang terpaling tak boleh, dia yang terpaling boleh. Oh, dia rasa perasan lah. Ini memang perasan ni. Jadi macam ni sebab dia rasa terpaling apa-apa saja. Tu jadi macam ni. Apa tindakan awak terhadap orang toksik ni? Saya tindakannya kalau dah teruk sangat, kadang-kadang cakap pun dah tak boleh, apa pun tak boleh. Oh, dia macam manipulatif lah. Dia suka mutar balikkan fakta tu kan. Okay, betul lah tu. Kadang-kadang sebenarnya dia tak boleh buat, tapi dia kata dia buat. Macam tu. Kadang-kadang orang toksik ni kadang dia dah tak boleh ubah dah. Kadang-kadang umur dah 50 dah 40 dah teruk dah tak boleh dah. Macam mana kita bagi peluang pun 2-3 kali kadang macam tu lagi pangai. Cuma apa yang boleh korang kata untuk mungkin untuk meredakan sikit kita ni daripada tekanan pada orang macam ni. Mungkin kita boleh ada penjarakan sikit lah. Betul, apa buat tu sekiranya kalau jumpa tu memang kena jarakkan sikit lah. Maksudnya Tak boleh rapat sangat. Maknanya tak boleh dengan kadar je lah. Maksudnya tak perlu macam bertepuk tampar sangat lah kalau dengan diorang maksudnya kalau tak perlu sangat nak bergaul, tak perlu sangat tak payahlah. Macam benda penting boleh lah. Benda-benda penting pun sekadar yang penting cukup. Itu pun kalau benda penting pun, kalau boleh, kalau penting tak boleh jumpa, tak jumpa. Benda remeh tak payah jumpa. Sebab orang macam ni dia akan ada benda-benda jahat, dia akan ada, biasa orang tok sini dia akan ada benda-benda, kalau akan ada benda yang kalau ada peluang nak buat jahat kat kita, dia akan buat juga. Oh, contohnya bomoh orang. Dia akan buat juga. Dia dah macam senang cerita orang tok sini, kalau dalam arti spiritual ni memang dah setan lah. Tapi ada ayat Al-Quran ni Allah kata kalau orang-orang yang macam ni saya tak ingat ayat dia macam mana, yang mana Allah kata kalau jumpa orang yang macam ni lah, saya toksik lah, saya tak ingat gelaran yang Allah cakap apa orang ni, tapi dia kata tinggalkan secara baik. Maksudnya dia tak memberi manfaat pada engkau. Macam tu ayat dia. Jumpa orang apa entah, tapi tak ingat dah perkataan dia, tapi dia kata tinggalkan cara baik dan dia tak memberi satu manfaat kepada kau. Ya, tinggalkan cara baik. Kita jangan dekat-dekat dengan dia. Kita ada dan cara baik. Saya tak ingat lah ayat dia macam ni. Kalau tinggalkan cara tak baik, kita pergi belasah dia baru tinggalkan. Sebab kawan ni penting je sebenarnya. Dia main-main dah. Betul dah, Quran dah cakap dah kita kena pilih kawan kan. Siap kalau kau ikut dia, dan Quran Allah cakap apa? Dia yang ajak aku, kata jangan bertengkar dengan depan aku. Maksudnya kalau kau ikut dia juga sebab kawan ke apa ke, Allah tak kata kau tak boleh bagi alasan sebab kau ikut dia sebab dia yang ajak aku, tak boleh. Allah kata kau dua-dua masuk neraka. Ada surah yang ni tak ingat. Surah Al-Hash. Macam tu. Pentingnya kawan ni membentuk diri kita juga. Bukan? Sebab tu toksik ni kalau tu tinggal je lah. Macam buat biasa-biasa kan. Janganlah macam nanti kan dia kata kau kan tegur ni, okeylah kita biasa je. Dia tak boleh nak terlalu rapat dah. Dia tak ada kasih sayang lah kan. Dia hanya biasa je. Dia ada sempadan-sempadan macam tu. Dia ada batasnya dia. Tapi kalau tu macam saya cakap, dia kadang yang dah toksik ni kadang kalau dah umur 40 lebih susah nak berubah lah tu. Kena jaga jarak macam tu lah. Memang maksudnya dah tak boleh buat apa dah. Tak tahulah. Susah lah sebab mungkin dia pengalaman saya lah kan. Pernah bagi peluang. Kadang kita okey tak apalah, mungkin dia dulu kan. Sama juga. Malah lagi dia teruk lagi dia. Itu. Ya. Macam mana okeylah, itulah pengalaman Turbo is the friend. Tak sebenarnya Turbo is the friend. Ada lagu pada Lengka je kan, Turbo is the friend. Tapi takkan tak boleh kawan langsung kan. Maksudnya adalah beberapa tu kita kena ada sempadan sikit lah, ada batasan sikit lah bukannya kita tak kawan langsung, kita ada perlu cakap tak adalah kita diam langsung macam tu, biasa-biasa je. Maksudnya buat biasa-biasa macam tu. Nak rapat tu sebab dia akan makan diri kita balik kan. Sebab dia hanya menggunakan kita je. Menggunakan kita, nanti kita yang penat, lelah dengan apa yang dia buat kat kita. Macam tu. Sebab orang toksik ni dia biasanya dia berniat jahat je sepanjang hari dia. Sepanjang hidup dia ataupun sepanjang hari dia dengan kita ni, dengan orang yang macam ada kepentingan dia nak ambil sesuatu daripada kita ni, dia akan berniat jahat dia. Orang toksik. Nama pun orang toksik. Macam tu lah. Okey, buat ulasan. Ulasannya jadi
kita minta pada Allah, kita berdoa lah, kita doa hidayah lah. Seperti mana yang saya belajar dalam kerja dakwah tabligh, Amir Sab selalu pesan doa hidayah, doa hidayah, doa hidayah. Itulah pesannya. Okey, insya-Allah. Okey. Okey, itu je saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.